Tiga dosa besar yang ramai orang buat tapi dianggap biasa. Dalam Islam, dosa besar ni bukan dinilai mengikut rasa kita. Ia dinilai sebab ada ancaman azab yang jelas dalam Al-Quran dan juga hadis. Dan ini tiga dosa besar yang dipandang ringan. Dosa yang pertama, meninggalkan solat dengan sengaja. Nabi SAW bersabda, perjanjian antara kami dan mereka ialah solat. Sesiapa yang meninggalkannya, maka dia telah kufur. Solat tu tiang agama, dan kalau tiang tu runtuh, apa yang tinggal? Dosa kedua, hubungan tanpa nikah, zina. Allah dah sebut dalam Al-Quran, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu satu perbuatan keji dan jalan yang buruk. Kenapa dosa ni berat? Sebab dosa ni merosakkan nasab, merosakkan jiwa, merosakkan keluarga, dan azabnya jelas kalau tak bertaubat. Dosa yang ketiga, derhaka kepada ibu bapa. Ramai orang fikir dosa ni kecil sebab tak nampak kesan dia. Hakikatnya, ini antara dosa besar yang paling dibenci Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangkan, dosa syirik sebaris dengan derhaka kepada ibu bapa. Alah, Allah kan Maha Pengampun. Jangan macam tu. Dosa besar tak boleh jadi kecil hanya sebab ramai orang buat. Dan pengampunan Allah ni bukanlah satu lesen untuk kita terus langgar apa yang Allah larang. Masalah sebenar sekarang ni bukanlah orang yang buat dosa dan dia rasa takut. Itu bagus. Tapi masalah yang betul-betul parah sekarang adalah orang yang buat dosa dan dia rasa selamat.